Jangan bang. Jangan. Bang. You sekolah anak. Jangan. Tak payah. Jangan, Ini bang. video Bang. kita pukul. Bang. Why so serious? Hello guys, korang masih ingat tak video yang viral hari tu pasal abang minyak hitam bantu orang Cina tu, abang Diki baiki motor dia kat tepi jalan and tanpa minta 1 sen bayaran pun selepas dia tengok dalam e-wallet abang Diki tu tak ada duit bukan tak ada, dia cuma ada 200 kurang daripada RM200 dalam dia punya e-wallet. And then lepas viral tu kan, ramai netizen serbu live TikTok abang Diki ni untuk bagi sumbangan lah dalam berbentuk gift dalam apps tu lah kan. So jumlah terkumpul gift yang netizen bagi tu hampir mencecah RM8,000 guys. RM8,000 bila dah di-convert jadi duit lah. So masa tu Diki berjanji tau pada netizen yang dia akan share, kongsi duit tu dengan abang minyak hitam tu. So siapa yang bagi gift dekat TikTok live ni, Diki akan bagi duit tu akan bagi abang tu untuk bagi tolong orang lain lah. So memang sedih juga tengok kan, orang dah bagi kat dia tapi dia nak share juga dengan abang minyak hitam tu. It's okay kan. So abang Diki ni dia pergilah jumpa abang minyak hitam jalanan tu untuk kongsi bagi duit kan dekat dia, sebab dia dah janji kan. Korang tengok lah video tu, sedih weh, sedih sangat. So aku bagi korang tengok video dia dulu. Assalamualaikum, selamat petang semua kawan-kawan. Okey, saya yang menolong seorang Cina tu. Okey, hari ni boleh dekat sikit. Ni abang yang kita tolong tu. Okey. Ini ada berjumlah lah. Abang ni sini dekat sikit. Okey, dekat sikit kamera. Okey, abang ni dia dapat gift anggaran dalam 5 ke 6 ribu. Okey, dia janjikan untuk bagi kepada saya separuh kepada duit infak tu. Dekat sikit kamera. Okey. Lepas tu saya niat dalam hati, ni duit infak. Abang ni dah bagi kat saya. Abang pegang. Okay. Abang bagi kat saya. Betul, duit infak. Ini duit infak. Tolong. Bagi kat abang untuk tolong orang yang perlu. Sorry tau. Okay. Abang ni dah bagi kat saya sebab ada orang rekod abang ni menyatakan abang ni nak bagi duit tu kepada saya duit gift. Okay. Dan duit ni juga berjumlah dalam 3,000 duit gift yang abang ni dapat. Saya infak balik dekat abang ni. Hey. Jangan bang. Jangan. Bang. You sekolah anak. Jangan. Tak payah. Jangan, Ini bang. video Bang. Bang, jangan bang. Jangan. Bang, jangan. You ada anak. Bang. You ada anak. Aku nak pergi. You ada anak. Saya tolong you. Tak. Okay. Bang. Boleh bantuan ni. Saya boleh pakai kad saya bang. Saya cakap simpan. Okay, duit ni saya bagi kat abang ni sebab apa? Sebab anak abang ni nak sekolah. Okay, saya infak balik duit tu dekat dia untuk dia jalankan teruskan hidup dia. Saya tak ada ambil kesempatan atas abang ni ataupun video ni. Saya memang niat tolong abang ni dengan tulus ikhlas. Okay. Awak makin lama makin kabur kan skrin korang, lap air mata tu. So apa pendapat korang pasal kisah diorang ni? Netizen Malaysia ni kan tak pernah menghampakan, korang tahu tak, penuh dengan sifat yang kesian, sifat tolong menolong, tak kira bangsa kan. Kepada yang memberi sumbangan tu, aku doakan semoga korang dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik and dipanjangkan umur untuk buat amalan yang baik-baik lagi kan. Okay, tu saja aku nak share dengan korang. Thank you for watching. Burung merpati terbang tinggi, ikan kekek mak iloi-iloi apa-apa roja.